Ini kirakan kita dah niat sebagai gayung, walaupun tu gayung betul. Ini sebagai gayung, dah tak mustamal. Masalah lagi satu pula ni, dia dah tahu gitu. Dia dah tahu, saya tahu itu tak mustamal, nak kena niat. Dia punya niat punya lambat. Saja aku menggunakan tangan kiri aku sebagai gayung. Ya Allah, orang kita ni dia punya usolli je nak makan 5 minit, imam dah rukuk. Usolli, orang dah rukuk. Tak masuk-masuk juga. Dah usolli tak apa. Allah, ya Allah. Kenapa lambat sangat? Niat tak masuk. Macam motor tak boleh start, minyak tak masuk. Astaghfirullahalazim. Allah, ya Allah. Nak kata gagap tak gagap, tepuk dari belakang, Allahu Akbar. Itu betul gagap. Tapi ini was-was ni hal.